Khabar semua, Ibu Kota Nusantara ataupun IKN ni adalah sebuah IKN. mega projek untuk menggantikan ibu negara Indonesia iaitu Jakarta, dan sepatutnya dah beroperasi pada tahun 2024, tapi sampai sekarang masih tak siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Stemrek TV. Macam mana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam kali ini guys, saya temukan salah satu video, yaitu yang bertajuk Nusantara dah gagal guys, gagal total sekarang guys. Tapi saya lebih mengartikan bagaimana ya, lebih mengartikan kepada IKN gagal jadi Putrajaya guys. Karena kenapa guys? Dulu Indonesia kita tahu ya sangat berambisi untuk melampaui Putrajaya guys. Tetapi faktanya sekarang dah gagal menjadi ibu kota guys. Kenapa? Ada apa guys? Kenapa gagal guys? Kenapa Indonesia selalu gagal ya? Melakukan sesuatu hal karena tanpa dipikir dulu. Oke, apapun itu, mari kita tonton videonya, kita bedah seperti apa isi videonya. Langsung gas guys. Oke, let's go. Khabar semua, Ibu Kota Nusantara ataupun IKN ni adalah sebuah IKN. mega projek untuk menggantikan ibu negara Indonesia iaitu Jakarta, dan sepatutnya dah beroperasi pada tahun 2024. Tapi sampai sekarang masih tak siap lagi. Tujuan asal dia orang nak pindahkan ibu negara ke sana sebabnya adalah Jakarta dah nak tenggelam, dan memang di sana dah terlalu padat. Tapi lokasi dia tu sebenarnya agak pelik, dan walaupun dia orang target 1.2 juta orang akan duduk di sana pada tahun 2030, sekarang ni lebih kurang 10,000 orang saja duduk di sana. Walaupun kita dah tahun 2026. Itu pun 8,000 orang adalah tukang. Maknanya yang betul-betul kerja dekat sana sebagai ibu negara hanya 2,000 orang sahaja. Jadi adakah projek ni telah gagal? Kalau gagal, berapa banyak akan rugi? Adakah Jakarta Betul akan terus sekali, tenggelam? guys. Habis tu, diorang nak pindah mana? Okey, jom kita tengok. Jadi cuba anda bayangkan, kita nak pindahkan KL tu ke Mentakap contohnya, atau Felda Lepah contohnya. Basically tempat yang orang tak sangka nak dibuat ibu negara. Mestilah kita rasa pelik kan? Samalah dengan kedudukan Bandar Nusantara ni. Bukan setakat tempat tu sangat secluded, memang dekat situ adalah hutan rimba dan sangat jauh dengan bandar asal diorang. Indonesia ni kita tahu negara dia sangat besar, dan untuk menambahkan pening kepala lagi, dia sangat banyak pulau. Jakarta duduk dekat Pulau Jawa. Kemudian atas tu ada Sumatera yang dekat Selat Melaka tu. Lepas tu ada Kalimantan yang di bawah Sabah Sarawak. Dan belah kanan pula ada Sulawesi dengan Papua. Kalau sekarang ni, pulau yang paling mewah of course adalah Pulau Jawa, sebab capital dia dekat situ. Kalau di Sumatera memang banyak hutan, dan Kalimantan pula paling banyak land mass. Dan untuk pindah dari Jakarta ni, mereka dah memilih East Kalimantan sebagai ibu negara yang baru dekat Nusantara. Kenapa diorang nak kena pindah ni adalah sebab paling penting adalah kota Jakarta tu sendiri dah semakin tenggelam. Maksud saya, tanah dia tu makin lama makin rendah. Memang Jakarta ni dah dikenali sebagai salah satu megacities yang sedang tenggelam paling cepat. Tapi bukanlah kata seluruh Jakarta ni sedang tenggelam. Secara purata, bandar ni sedang tenggelam lebih kurang 3.5 cm setahun. Banyak juga tu kan? Lebih kurang banyak ni. Banyak. Tapi part paling teruk adalah di bahagian utara Jakarta yang dekat dengan laut, yang mana tanah tu turun sebanyak 20 cm setiap tahun. Lebih kurang panjang ni, lebih dari setengah kaki tau. Yang duduk dekat area situ pula memang kesian. Dan memang banyak infra yang dah tenggelam dah pun. Ada yang masjid pun dah lama dah tenggelam dekat situ. Yang menjadi macam ironi tu adalah kawasan ni ditenggelami air sebab penduduk dia tiada bekalan air yang proper macam dekat negara kita. Jadi diorang kena gali tube well untuk dapatkan air dari aquifer dekat bawah tanah. Now kalau seorang dua gali tak apa lagi, macam dekat negara kita kan. Kadang-kadang dekat kebun tu diorang gali tube well. Tapi kalau dah berjuta orang gali, memanglah air tu akan habis, betul tak?
Sepatutnya air hujan Betul akan sekali, meresap guys. masuk balik ke bawah tanah dan ganti balik air dekat bawah ni. Tapi sebab diorang dah membina bangunan lah, jalan lah dekat atas tu, maka hujan tak boleh nak masuk semula ke dalam tanah. Kesannya tanah ni akan mendap ke bawah. Ini partly dulu sebab penjajah Belanda lah dengki dekat diorang. Dulu masa Belanda menjajah, diorang buat piping yang proper untuk tempat duduk orang-orang Eropah saja. Tempat rakyat Indonesia untuk duduk, dia biarkan macam tu saja. Sampaikan pada satu masa, kualiti air jadi sangat teruk dan dah jadi tempat penyakit malaria dekat situ. Memang penjajah. Dan kesan penjajahan ni, walaupun diorang dah berdekat tinggalkan Indonesia, masih lagi Indonesia kena tanggung. Ditambah pula dengan orang yang migrate ke bandar Jakarta tu dari tempat lain, maka bandar ni semakin lama semakin sesar. Dekat negara kita, kalau jam teruk sangat kan, kita bolehlah naik motor untuk cilok-cilok kan. Dekat sana, motor pun jam. Kalau dekat traffic light tu, penuh dengan barisan motor dekat depan. Kalau Tengok, naik guys, kereta memang menangis. sangat, guys. Waktu rush hour tu memang huru-hara tau. Sampai kena ada orang jaga dekat atas jalan tu. Driver akan hulur duit sikit dekat orang yang jaga tu. Sebab kalau tak ada orang yang jaga, memang stuck terus trafik. Naik motor pun akan stuck juga. Jadi inilah dua sebab besar kenapa antara penyelesaian yang pemerintah di sana nak buat adalah kita pindahkan je lah ibu negara kita, buat dekat tempat lain. Dan inisiatif ni dimulakan oleh presiden diorang sebelum ni, iaitu Pak Jokowi. Dan diorang dah pilih dah West Kalimantan untuk membina capital yang baru. Kenapa pula diorang pilih lokasi yang out of nowhere dan dalam hutan rimba macam tu? Baik, sebenarnya setelah sekian lama, orang yang duduk selain dari Pulau Jawa adalah sedikit perasaan tidak puas hati sebab pembangunan banyaknya berlaku di Kepulauan Jawa. Sebabnya ibu negara dia ada dekat situ. Jadi bila nak pindah ibu negara ni, diorang tengok Kalimantan ni agak sesuai sebab memang boleh kata di tengah-tengah antara 5 kepulauan yang besar dekat Indonesia ni. Jadi bila nak letak capital dekat situ, akan nampak macam pembangunan akan lebih seimbang untuk semua kawasan dalam negara Indonesia. Kemudian, Nusantara ni juga dia terletak antara 2 bandar yang memang dah ada dekat situ, iaitu Balikpapan dan juga Samarinda. Saya tak ingat Balikpapan atas ke Samarinda dekat atas. Dan bila dah ada bandar dekat sana, maka kalau kata nak guna airport ke, pelabuhan ke, jalan raya ke, benda ni boleh kata dah ada lah. Boleh landing dekat situ, kemudian pergi ke Nusantara. Walaupun tak adalah besar sangat untuk sebuah ibu negara, tapi kiranya immediately tak ada keperluan yang mendesak untuk bina airport baru contohnya. Dan satu lagi sebab adalah Nusantara ni duduk berhampiran dengan Selat Makassar. Jadi saya yakin diorang akan buka port dekat situ sebab Selat Makassar ni pun salah satu international shipping lane juga. Walaupun trafik dia tidaklah sebanyak Selat Melaka. Kalau anda perasan, banyak kapal lalu dekat bahagian atas Borneo tau. Jadi dari Filipina tu dia akan masuk lalu di Laut Cina Selatan, terus menuju Ports of Singapore. Ini adalah laluan majoriti kapal. Tapi kalaulah kata Nusantara ni boleh menyediakan facilities macam storage untuk barang-barang kargo, lepas tu mudahkan untuk company luar set up HQ dekat sana, basically apa yang Singapore buat lah selama ni, ada kemungkinan kapal akan divert ke sana untuk singgah di Nusantara. Dan kalau benda ni berlaku, ada kemungkinan diorang boleh kalahkan Ports of Singapore. Tapi benda ni akan makan masa lah. Ports of Singapore tu pelabuhan nombor 1 kot dalam dunia. Jadi jauh lagi lah nak catch up. Bandarnya pun tak siap lagi. Sebut pasal bandar yang tak siap lagi ni, masalah utama yang dihadapi sekarang adalah apabila presiden diorang bertukar dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Maka bila presiden bertukar ni, dasar keutamaan negara tu pun dah berubah. Kalau Jokowi dulu memang dia push lah projek ni, tapi Prabowo pula ada dasar lain yang dia nak buat dulu. Maka kalau tak ada political push, memang projek akan slow. Lagi-lagi projek besar macam ni. Kemudian dari segi kos, dijangkakan projek ni akan menelan belanja sekitar 30-35 bilion USD. Wow. Okey, memang banyak. Dan menjadikan USD, benda ni lebih guys, susah adalah state budget hanyalah 20% sahaja dari keseluruhan projek. Lebih kurang 6 bilion USD saja. Lagi 80% tu nak datang dari mana? Sepatutnya datang dari private investment. Cuma sekarang ni daripada 24 bilion USD yang sepatutnya masuk tu, baru 4 bilion saja pelaburan yang masuk. Yelah, kalaulah anda ada company,
Contohnya anda nak buka lah shopping mall yang besar dekat Nusantara ni, mesti anda tak berani punya sebab tak ramai orang lagi dekat situ. Dia nak tunggu ramai orang baru nak buka mall. Tapi selagi tak ada mall, tak ramai pun orang nak duduk dekat situ. Dia dah jadi macam chicken and egg problems kan. Alang-alang dah sebut ni, cuba komen dekat bawah. Antara chicken and egg ni, mana datang dulu? Lagi satu kesusahan buat projek ni adalah bila kita nak buat infra awam, contohnya macam nak buat jalan atau nak buat network untuk water supply contohnya, memang memerlukan belanja yang tinggi sebab benda tu tengah hutan. Kalau dari segi environmental impact tu pun memang ada, tapi nampaknya itu tidak menghalang tanah-tanah diteroka. Lagipun dekat sini yang banyaknya adalah public land. Jadi senang cerita kalau nak buat pengambilan untuk buka perumahan baru contohnya. Deadline asal projek ni pun nampaknya dah ditangguhkan ke tahun 2028. Tapi ada yang menjangkakan sebenarnya tahun 2040 nanti baru siap. Bagi saya lambat tu tak kisah, tapi kena siapkan juga. Sebab kalau tidak, boleh lumpuhlah negara Indonesia kalau orang dah tak boleh bergerak dekat Jakarta tu sebab terlalu padat. Not to mention masalah banjir yang memang kerap sebab dia sedang tenggelam. Dekat negara kita ni pun ada je masalah projek tak siap. Contohnya macam dekat Forest City tu. Jadi nak action sangat pun tak boleh juga. Kalau ada yang menonton video ni dari Indonesia, cuba komen dekat bawah. Anda rasa apa akan jadi dengan projek Nusantara ni? Adakah akan berjaya ataupun tidak? Jemput subscribe kalau belum dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Ya teman-teman semuanya, sangat asik ya menonton video tadi guys, yang mengatakan bahwasanya IKN tuh ya akan gagal IKN guys. Ya kita berbeda dengan Putrajaya ya teman-teman. Putrajaya kita tahu memang dari awal sudah dirancang oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir itu sangat berjasa dengan ya berdirinya Putrajaya guys. Tetapi lain halnya dengan Bapak Jokowi sendiri ingin membangun IKN, namun itu hanya berdasarkan pemikiran dirinya sendiri guys, ego yang sangat besar. Maka dari itu ya sampai sekarang IKN gagal jadi Putrajaya guys. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kurang suka dengan channel ini, like, komen, dan bantu share. Saya TM Break TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.